Dekat Kuantan, saudara, ada satu kawasan tu nama dia Seri Damai dekat Jaya Gading, saudara. Dulu ada satu saja kedai Pakistan, kedai runcit Pakistan. Sekarang ni, saudara, satu persatu kedai orang-orang Melayu tutup gulung tikar, di hijack oleh Pakistan. Satu-satu dia hijack. Akhirnya dalam kampung itu semakin banyak kedai runcit Pakistan dibuka di sana sini, saudara. Dan yang paling lawak jenaka, saudara, Pakistan ni kahwin dengan janda satu kampung. Satu kampung tu dia tapau janda-janda tu. Janda yang mana, janda maknanya dia ambil janda ni daripada satu kampung. Mula dia kahwin seorang. Lepas tu janda ni, you adjust, darling, you adjust lah kawan you 2-3 orang lagi. I punya friend nak turun daripada Pakistan ni. Dia nak buka kedai. You adjust lah kawan you lagi 2-3 orang kahwin. You best tak? You dapat 500 satu bulan. Yang bini dia pun, oh best. Dia pun hello kawan dia. Hello my friend. Dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp janda-janda. Kan? Hello my friend. You want to get married with Pakistan? Dia kata. Betul nak kahwin dengan Pakistan. Dia kasih 500 bulan, kadang-kadang 1000. Yang kawan dia, oi sedapnya. Sedap. Okey, bila sedap tu dia pun I setuju. Semua setuju. Itu yang jadi dekat Seri Damai tu, semua bini-bini dia, saudara, satu kampung. Gila lah, saudara. Murah je. 500 kalau buka satu kedai. Biar bau tengit pun, biar bau masam pun. Inilah taktik yang digunakan. Kerajaan tak tahu taktik ini. Takkan tak cuba halang macam mana benda ni boleh berlaku. Biar macam tu je. Bila biar macam tu, akhirnya negara kita akan penuh dengan koloni-koloni Pakistanesia. Anak-anak hybrid akan lahir, dapat IC, dapat surat beranak, dapat kerakyatan. Mereka-mereka ini akhirnya oleh kerana mak bapak dia yang tadi dah meniaga, akhirnya menjadi kurang hajat, menjadi naik tocang, naik kepala, dan akhirnya mereka akan menguasai negara kita, saudara. Nampak tak, saudara? Satu kampung dia tapau, satu kampung dia ambil. Sebab senang, dia borong tapau habis. Janda yang mana pujaan hati, mari berkahwin dengan aku. Aku bagi sebulan 500,000. Medan Warisan ni kampung. Medan Warisan, saudara. Medan Warisan saya dah pergi terjah. Ini untuk orang Kuantan, ya. Medan Warisan itu sekarang ni sudah ditakluki oleh Rohingya, dan saya namakan Medan Warisan tu Rohingya Park. Kalau jalan Bukit Ubi tu saya namakan Bangla Street. Rohingya Park Heritage. Ada Heritage PBB. Jadi Rohingya sudah menguasai Medan Warisan. Kita dah terjah 3 kali. Medan Warisan, saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali kita terjah. Pecah rumah di IM geng Rohingya, nampak? Rohingya dah lah pengotor. Dia kata dia Islam. Pengotor. Satu persatu kedai-kedai dia dibuka. Di Medan Warisan. Medan Warisan sekarang ni, dia bagi tahu saya itu dia nak kontrol semua sekali. Semua sekali kawasan tu dia nak takluki. Sekarang dia dah takluk beberapa blok. Dah ada beribu dah. Jadi apa pihak berkuasa boleh buat? Pihak berkuasa tak boleh buat apa. Tak boleh. Saya pun pelik. Rohingya ni dah jadi macam anak emas kerajaan. Dia bela kambing dalam rumah, dia
rakyat kita yang duduk dekat bangunan tu akhirnya satu persatu keluar. Yang menyewa keluar, yang duduk rumah situ keluar, jual rumah murah-murah, tak tahan dengan bau sirip sepah-sepah, taik kambing, terpijak anak nak pergi sekolah. Allahu Akbar. Mampu kita, mampu. Kontraktor Rohingya selalu kacau harga, nampak? Dia orang dah boleh berniaga guna lesen Alibaba. Dia guna, sekarang ni dia orang dah buka kontrak. Dia orang kaya. Ada 5-6 biji kedai. Kaya. Bayangkan negara kita saja yang bagi muka dekat pelarian.